Tiga sebab ramai kena scam dalam kripto. Kenapa ramai orang Malaysia kena scam dalam scam kripto? Jujur, ini tiga sebab paling biasa aku nampak. Pertama, percaya janji manis. ROI 10% seminggu. Lepas tu siap cakap, confirm masuk. Bro, ini bukan SB, ini bukan tabung haji. Janji manis dalam kripto tu biasanya gula-gula racun tau. Yang kedua, main klik je link airdrop tanpa semak. Tah link apa-apa yang kau connect ni. Lepas korang connect wallet, fund hilang esok pagi. Scammer tak tidur bro, kau je yang leka. Sebab yang ketiga, kau join grup Telegram entah mana-mana datang. Admin bagi signal pump, rupanya dia nak dam dekat kepala kau. Kau beli, dia lari. Kesimpulannya, dalam kripto ni, siapa lambat belajar, cepat kena. Tak kisah kau baru join ke, dah 2 tahun ke dalam space kripto ni, kalau cuai memang habis. Aku dah share semua cara cam red flag, tools, semak dan real life scam dalam Telegram. Join cepat sebelum kau jadi headline scam seterusnya. Link kat caption.